Sebenarnya bila kita dah capai satu tahap dalam hidup, benda paling mahal yang kita cari adalah privasi dan ketenangan. Sebab tu saya nak bawa anda tengok satu unit corner lot dekat PUJ 4, Puncak Jalil ni. Rumah ni istimewa sikit sebab kedudukan dia betul-betul dekat penghujung jalan mati ataupun cul-de-sac. Jadi memang tak ada isu kereta asing lalu lalang depan rumah. Keselamatan dan ketenteraman keluarga tu memang terjaga. Tanah luar dia memang luas, 4,001 kaki persegi. Nak buat private garden ke, pavilion untuk santai petang-petang ke, memang tak ada masalah. Ruang parking pun selesa, boleh muat sampai 4 buah kereta. Rumah 2 tingkat ni status dia non-bumi lot. Bahagian dalam, anda tak payah pening nak renovate atau repair apa-apa lagi sebab semuanya dah sedia untuk didiami. Cat baru dan lantai parket dia pun dah siap digilap berkilat. Ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air saiz 1,800 kaki persegi. Memang ngam untuk family. Kalau kita tengok dekat Google Maps, lokasi dia memang premium. Sangat dekat dengan Pavilion Bukit Jalil dan senang sangat nak akses ke Highway Max dengan LDP. Owner letak harga 1.28 juta ringgit dan kalau betul-betul serius, harga ni masih boleh bincang lagi. Kalau anda rasa rumah ni menepati ciri-ciri kediaman yang anda cari, hubungi saya, Bisyardi Muhammad Hazbi di talian 016 689 8236. Kita sembang dekat sana nanti.